25 Jun 2026. Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat ini berkasihan, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita dapat menyambung kembali dalam rancangan Lembayung Al-Quran. Anda tuan-tuan dapati ada kebaikan, banyak tadabbur yang boleh dilakukan dengan mengikuti rancangan Lembayung Al-Quran ini. Harap sampaikanlah kepada saudara-saudari, sahabat, rakan taulan kita luar sana bahawa di IKIM ni ada satu slot tadabbur Al-Quran yang telah pun kita ikuti dengan sistematik, ayat demi ayat, satu-satu dalam tafsir tahlili kepada ayat-ayat ini. Jadi menerusi ayat ke-13 hingga ayat 22 yang terakhir kita bincangkan daripada surah Al-Insan ni, tuan-tuan boleh buka jilid yang ke-10, Tahzib Tafsir Ibn Katsir. Mudah-mudahan kempen yang kita adakan sama-sama dapat kita lakukan, iaitu mengadakan satu tafsir di setiap rumah, satu tahzib Tafsir Ibn Katsir di setiap sekolah, satu tahzib Tafsir Ibn Katsir di setiap madrasah, satu tahzib Tafsir Ibn Katsir di setiap surau, satu tahzib Tafsir Ibn Katsir di setiap pejabat, yang mudah-mudahan akan beri pencerahan, kefahaman untuk kita meneliti, memahami ayat Al-Quran ini. Kelebihan tahzib Tafsir Ibn Katsir ni, kata Syekhuna Dr. Salah Al-Fadhal Al-Khalidi, antara mufassir yang hebat dari bumi Syam, bahawa pendekatan Ibn Katsir ni mudah untuk faham kerana beliau akan mengambil al-ara' al-ma'thurah. Ini tafsir yang sangat muntazim, iaitu dipetik daripada Quran pada hadis untuk memperjelaskan maksud yang tersirat yang kita perlu fahami itu, tanpa melencong, tanpa membawa cerita-cerita yang tidak bersanad. Ini semua telah pun dibersihkan oleh Imam Ibn Katsir. Kekuatannya sebagai seorang hafiz yang sangat memahami ilmu hadis, maka pendekatan seperti ini yang paling mudah untuk kita fahami terhadap ayat Allah SWT. Jadi dalam kelompok ayat 13 hingga 22 ni, perkataan muttaqi ini merujuk pada maksud duduk dengan tenang, dengan selesa, makna dalam keadaan satu posisi rehat yang sangat menyenangkan, yang sangat mengasyikkan. Kemudian araik pula telah kita jelaskan, jamak daripada arika, iaitu tempat tidur yang mempunyai kelambu, tirai, berhias pula tu. Kita melalui saat indah, katil ada perhiasan macam ni, macam kelambu seperti ni, hanyalah pada malam pertama perkahwinan saja. Lepas tu tak ada siapa pun nak melayan, nak kena ada seperti itu dengan habuk dan sebagainya. Tapi dibayangkan, digambarkan nikmat syurga ni, berkekalan keadaan seperti itu, iaitu untuk menimbulkan keseronokan tahap paling maksimum lah kepada seseorang di syurga tu. Itu sebab ada satu tesis untuk tuan-tuan kajian terhadap al-alaqat al-jinsiyah li ahli jannah, menceritakan bahawa kelompok ayat Quran dan juga hadis yang menampakkan kepada keseronokan paling maksimum yang dilalui oleh seorang dalam syurga dari sudut seksualnya begitu terang daripada Quran, daripada hadis, yang tidak peluang kita rungkaikan bila sampai kepada waktunya nanti. Jadi arikah ni ataupun jamaknya araik adalah merujuk pada tempat tidur berbantal, bertirai, berkelambu yang diperindahkan mungkin dengan hiasan-hiasannya, dan Allah gambarkan mereka tidak melihat syamsan wala zamharira, mereka tidak ada kepanasan dan tidak pula ada kesejukan, dingin yang melampau-lampau. Kadang kita berada kat setengah negara, rasa panas yang amat sangat, membahang, udara yang tiup pun rasa macam wap api kena pada kulit kita, boleh terbakar, boleh kena sunburn. Kalau pergi kat satu negara lain pula sejuk, tak senang kita duduk kat luar, mesti nak cari tempat yang selesa, yang mungkin cuacanya tidak seperti itu. Jadi dalam syurga digambarkan melalui satu hadis Nabi SAW, iaitu Nabi menyatakan bahawa dekat dalam syurga ni, zilul jannati sajun. Tahu tak saj ni maksud apa? Sepuluh saj ni merujuk kepada sederhana, seimbang, tak terlalu panas, tak sejuk. Sebab itu dalam hadis Ibn Abbas ni, wahwa sajun, maknanya apa? Yang nikmat lah, maknanya berada di pertengahan. Pernah dalam sebuah hadis bahawa Nabi SAW melalui sebuah lembah di antara dua masjid, bahawa baginda dalam hadis ni menggambarkan nahu marra biwadin bainal masjidaini faqala hadhi saja sij marra biha Musa alaihi salam. Nabi melalui sebuah lembah di antara dua buah masjid, dan Nabi bersabda, ini kawasan-kawasan saja sij ni jamak kepada saj ni lah. Bahawa baginda melalui sebuah lembah di antara dua masjid, baginda bersabda, ini kawasan saja sij, tempat yang pernah dilalui oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi saja sij ni jamak kepada saj. Dia dalam konteks merujuk pada tanah yang tak terlalu keras dan tidak pula terlalu lembut,
hingga boleh menenggelamkan tapak kaki unta atau kuda yang naiki ni. Jadi maknanya kerukunan syurga yang digambarkan di sini iaitu la yaruna fiha syamsan wala zamharira ni, mereka merasai satu nikmat kehidupan yang bersifat mu'tadil, jauh mu'tadil, jauh yang tenang ini yang berada pada tahap kesederhanaan, seimbang, maknanya tidak terlalu panas dan tidak pula sejuk yang melampau. Jadi perkataan ini digunakan zamharir. Zamharir ni tidak terlalu dingin. Kemudian zilaluha wadaniyatan, ini naungan pokok-pokoknya, wadhullilat, menunjukkan kepada ditundukkan, buah-buahannya dimudahkan supaya senang dijangkau dengan tangan. Qutufuha, ni buah-buahan ni jamak dari qatfun ni, maksud buah-buahan dekatkan bagi orang berdiri, duduk, berbaring pun boleh mencapainya. Kemudian Allah gunakan lagi perkataan bi'aniyatin, ni piring-piring atau tempat-tempat makan, jamak dari perkataan ina. Kemudian perkataan akwab yang telah kita pelajari sebelum ini, itu bekas-bekas minuman, jamak dari perkataan kub, cawan ataupun apa dipanggil cangkir ke apa. Kemudian kawarir, ini satu bekas daripada kaca, jamak daripada karurah. Biasanya kita lihat dalam kitab tafsir menceritakan, contohnya tafsir Imam Fakhruddin Razi itu mengatakan bahawa orang Arab ni segala benda yang bulat yang dikenal oleh mereka pada zaman itu daripada kaca dipanggil karurah. Kemudian qaddaruha taqdira, orang yang memberi minum dan menghantar minuman ni akan mengetahui ukuran ataupun setakat mana kepuasan orang nak minum itu, tak lebih tak kurang. Kalau kat dunia ni kita minum kurang sangat pula atau minum lebih sangat pula, tapi di akhirat itu qaddaruha taqdira ni berarti satu minuman yang diberi berpandukan, berlandaskan pada kepuasan orang yang minta itu. Kemudian ka'san ni biasanya merujuk pada khamar yang telah kita bincangkan. Ka's asalnya ada perkataan cawan ataupun gelas yang dalamnya ada khamar. Kemudian mizajuha, dicampur dengannya zanjabila, air yang sedap yang mirip dengan rasa. Kita tahu zanjabil ni satu bahan yang boleh mengeluarkan angin sebagai contohnya. Orang Arab biasanya menikmati minuman yang dipanggil zanjabil ni, ni pokok yang kita semua tahulah, pokok yang mana dia punya aroma yang sangat bagus, yang dipanggil halia. Biasanya tumbuhlah kat negara macam negara Asia, negara kita pun ada, India pun ada, China dan sebagainya. Kemudian Allah menyatakan ainan fiha tusama salsabila, dinamakan salsabil kerana mudah mengalir, mudah minuman ini lalu ditekak dan mudah untuk ditelan. Salsabil ni merujuk kepada satu minuman yang lazat yang diberikan kepada ahli syurga. Kemudian mukhalladun ni merujuk kepada satu yang sifatnya megah, yang indah, yang tidak berubah. Hasibtahum, kamu menyangka mereka ni, melihat mereka kerana segaknya mereka. Lu'lu'an manthura, ni tasbih yang telah kita pelajari bahawa ketersusunan seperti yang dimaksudkan di situ mutiara yang tersebar dan bersih putih. Maknanya kalau sebut muntazama, maknanya satu mutiara yang tersusun. Tidak, manthura sahaja disebut oleh Allah manthura di sini bagi menggambarkan pekernya dan aktifnya petugas-petugas ini, iaitu datang untuk memenuhi permintaan setiap tuan yang ada dalam syurga itu, ke mana pun mereka akan penuhi. Maknanya perjalanan itu berlaku secara tidak teratur bagi menggambarkan ramainya petugas-petugas yang ada dalam syurga untuk memenuhi keperluan tuan-tuannya itu. Aliyahum thiyabu sundus, pakaian mereka daripada sutera hijau. Sundus ni satu sutera yang lembut. Istabrak, sutera yang tebal, iaitu pakaian dalamnya. Wahullu, ini seumpama kalau kat dunia ni mereka pakai pakaian apa yang indah? Pakai baju suit, pakai baju macam baju kot macam tu. Maka pakaian dipakai itu berlapis-lapis, menampakkan kesempurnaan, kehebatan, kedudukan seorang itu, segaknya. Dan tentulah dalam program-program rasmi yang melibatkan waktu formal, kita akan pakai pakaian yang indah. Maka demikian juga di syurga digambarkan dengan pakaian yang seperti ini, memudahkan kita untuk menampakkan bagaimana layanan dan juga balasan terhadap orang yang taat pada perintah Allah. Asawir jamak daripada siwar, min fiddah, dari perak. Di tempat lain Allah menyatakan min zahab. Jadi menunjukkan bahawa mereka ni diberi dua bentuk pakaian, sama ada dalam program yang berbeza memakai pakaian yang berbeza, ataupun dalam satu program pun mereka boleh dipakaikan oleh Allah dengan pakaian-pakaian indah seperti itu, bertukar-tukar. Allahu Akbar. Kemudian datang perkataan tahur ni merujuk kepada, dalam bahasa Arab ni satu sirah mubalaghah bagi menunjukkan kepada besarnya satu makna yang disampaikan. Ni adalah menunjuk kepada kesucian, kebersihan. Ni adalah minuman yang namanya khamar di akhirat ni, berbeza daripada khamar, iaitu arak ni tadi, berbeza daripada arak di syurga, kerana arak di syurga ni disifatkan la yusadda'una fiha wala, mereka tidak mabuk padanya dan tidak pula akan minum dan muntah padanya. Jadi gambaran nikmat dalam syurga ni satu benda yang sifatnya serba indah, walaupun ada persamaan dengan apa yang kita faham dalam bicara keduniaan, tapi dia tetap berbeza. Inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. Inilah dia satu pahala yang disiapkan oleh Allah untuk kamu yang telah pun beramal soleh ni, dengan ihsan, dengan segala nikmat yang Allah berikan kamu kongsikan dengan masyarakat, maka segala masalah kamu itu diterima oleh Allah SWT. Jadi di sini Allah mengkhabarkan tentang keadaan penghuni syurga, kenikmatan abadi yang mereka nikmati ni. Allah membalas mereka dengan segala nikmat yang
menggambarkan, iaitu yang telah kita pelajari naungan syurga ni, syurga tidak ada matahari. Maknanya nak menggambarkan kalau tak ada matahari, kenapa pula ada naungan? Jadi seolah untuk nampakkan satu privacy lah. Umpama kalau kita berada di tempat yang indah, tetap ditanam pokok, tetap memakai payung, sebab apa? Pada tempat tu tak kena matahari pun, dia menampakkan satu bentuk suasana yang ada padanya nilai privacy lah, bagi menunjukkan kepada kesempurnaan, kecantikan yang ada. Pokok-pokok ni menampakkan satu keanggunan, satu benda yang luar biasa sebagai contohnya. Jadi pokok-pokok yang menaungi mereka ni, walaupun memang tidak ada matahari di sana, tapi ini bagi menggambarkan kesempurnaan nikmat, kecantikan suasana yang mengelilingi mereka. Buah-buahan ini ditundukkan, didekatkan kepada orang yang boleh mengambilnya. Boleh diambil ketika duduk ke, baring ke, berdiri ke tangan mereka. Maknanya mudah untuk mencapai buah-buahan syurga itu. Jadi kalau kita fahami makna naungan dekat sini, tadlil wa dhulilat kutubuha tadlila, dan gambaran yang dimaksudkan di sini, mereka tidak dihalang. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, dhulilat kutubuha tadlila ni berarti satu mafhum mutlak. Dia bagi menerangkan gambaran hebatnya nikmat itu tidak terhalang sama sekali. Mereka nak memetiknya sebagaimana mereka ingin, duduk, berdiri, baring, semuanya boleh capai. Ini di antara perkataan kalau kita lihat dalam Gharaibul Quran. Mana perkataan tadlil ni merujuk kepada satu yang sangat mudah. Kalau digunakan perkataan dipermudahkan, suhilat kutufuha, tashilah, itu daripada senang. Tapi kalau dhulilat ini berarti tadlil, berarti seolah ditundukkan sepenuhnya, dikawal sepenuhnya, diberi kepadanya daya kawalan sepenuhnya, tidak ada campur tangan pihak lain sama sekali. Maka kelembutan ataupun keserasian pemilihan perkataan ini bagi menggambarkan nikmat tu tidak ada tolak bandingnya. Jika di dunia sebagai contohnya, kita nak memetik buah rambutan, kita tarik buah rambutan ni, dah sampai ke tangan kita, tapi dia terlepas kembali kan. Ada kalanya ia lihat, nak petik buah pulasan ke, atau buah apa saja ke, walaupun nenas itu berada di depan mata, nak memetiknya bukan senang, kena pada durinya pula. Tapi dalam ayat yang digunakan di sini, wa dhulilat qutufuha, berarti tidak terhalang sama sekali, tidak ada durinya, tidak ada halangan. Bahkan mujarrad ayubashir biha yaktifuha, dengan mudah dia meletakkan tangannya, maka buah itu akan datang di tangan tanpa perlu digunakan tenaga ataupun susah payah untuk melakukannya. Jadi begitu juga kalau kita lihat antara gambaran dikemukakan dalam ayat Allah kat sini tentang naungan yang berada di la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Lagi kalau kita lihat naungan yang ada dalam syurga ni tak sama dengan istilah naungan yang ada kat dunia. Kerana naungan kat dunia ni, kita duduk bawah pokok kelapa sebagai contohnya, dia adalah untuk melindungi kita daripada cahaya yang terik matahari. Di syurga tak ada matahari, kerana syurga ni sentiasa siang pada setiap hari. Kerana malam itu menandakan kepenatan, siang menandakan satu aktiviti yang sempurna, perhubungan sama manusia, kegembiraan, keseronokan. Jadi malam menandakan ketakutan. Di syurga tidak ada ketakutan, di syurga tidak ada kelemahan, kepenatan, lelah dan sebagainya, tidak ada. Maka di syurga tidak ada matahari. Dekatnya naungan dalam pokok-pokok syurga ni diciptakan kalau ada matahari. Maksudnya kalau ada matahari, kata Imam Fakhruddin Razi, maka pokok-pokok itu akan dekat dengan penghuni yang sedang duduk di bawahnya, akan melindungi mereka daripada kepanasan matahari. Tapi memang di syurga itu tidak ada matahari seperti yang telah digambarkan. Ada pendapat yang menarik yang masih lagi kita belum sampaikan sepenuhnya kepada tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan penceritaan tentang syurga yang disebut dalam banyak ayat Quran ni. Apakah syurga ni telah ada ataupun akan diadakan di akhirat? Masih ada lagi, dan pandangan yang menarik juga oleh Imam Fakhruddin Razi dalam bab syurga ni, iaitu tawakuf. Apa maksud tawakuf? Itu pandu kepada ayat-ayat ini kita dapat lihat setengah menggambarkan dia sudah pun ada, seperti contohnya surah Ali Imran yang pernah kita bincangkan, uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, telah disiapkan. Tapi kita dapat lihat juga pendapat lain mengatakan di kalangan para ulama tabi'i macam Ka'bul Ahbar yang mengatakan bahawa dia merupakan satu yang akan dilakukan, disiapkan oleh Allah menjelang akhir usia dunia bila kiamat berlaku nanti. Bagaimana pandangan Imam Fakhruddin Razi dalam bab ini, iaitu beliau bertawakuf. InsyaAllah akan saya bawakan dalam kuliah akan datang. Sekali lagi diingatkan bahawa sebutan syurga ni adalah satu motivasi untuk kita melakukan amal saleh, dan sebutan neraka adalah untuk mengelakkan kita melakukan perkara-perkara kemaksiatan kepadanya. Ia disebut ulang-ulang dalam ayat yang banyak. Nanti kita akan lihat pandangan Imam Fakhruddin Razi berkaitan hal ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.